Hi guys, good morning. Sekarang ni pukul 5.41 pagi. Saya nak pergi MRT sebab kita nak pergi KLIA. Hari ni adalah hari yang Mia tak tunggu. Sebab kalau boleh Mia tak nak lalui hari ni. Sebab Mia tahu hari ni adalah hari yang paling sedih. Paling sedih lah. Jadi pagi-pagi buta ni kita nak pergi MRT. Kita nak pergi jumpa mama dengan abah. So Mia dah order Grab. And korang jangan risau, Mia bukan pergi seorang. Ada kawan Mia. Kita akan jumpa dekat MRT nanti. Tengah tunggu Grab pukul 5.44 pagi. Mia tak tahu lah, actually semalam Mia macam tak percaya yang hari ni adalah hari ni. Like hari ni akan tiba. So Mia nak ke Putrajaya Central. Sekarang kita dekat Ampang Park. Kita tengah tunggu Akilah. Manakah dia? Sebab kita akan jumpa dekat sini and baru kita terus straight ke Putrajaya Central. This is my outfit. Macam tak hantar orang pergi haji kan. Sebab kejap lagi Mia nak pergi canvas. So canvas tema dia pastel. So that's why lah Mia pakai baju soft pink, tudung cream. Masya Allah Ukti. Lili. Ya Li, ya Lili. Ya Li, ya Lili. Anda berada di persiaran KLCC. Saya pun dah ada. Yang ni baru nak tulis. Be sure you take all your belongings with you. Wah, first time nak naik KLIA Transit. Sebab Akilah tahu. Saya tak tahu, saya tak pernah. Dan kita orang dah beli tiket dah. Akilah belikan juga. Dia sangat menjadi saya punya assistant dan guidance. Dia dah selalu naik KLIA Transit. Ni first time jejak dan first time nak naik. Setiap minggu balik. Dia setiap minggu lalu sini. Mana sana pula? Yes. Oh, macam nak naik KTM ah. Tapi kan kalau nanti akan hari yang lalu laju gila. Zoom. Nanti Yeah. angin. Ni nanti dia berhenti-berhenti ke ah? Yang kita punya berhenti-berhenti. Yang sana tak. Oh. Sebab kita orang ambil yang murah. Daripada TBS tu dia punya tiket RM30. Kalau kat Central RM50. Kat sini paling murah RM8.50. Okey, tak pun korang komen jalan lain yang lagi murah untuk ke KLIA tu. Sebab kita orang tahu ada 3 tu je. Yang murah dan menjimatkan masa. Ikut MRT punya lane tu tadi berapa jam dia? Dari pukul 6. Sekarang dah 7.19. Kita punya KLIA kejap lagi pukul 7.22. So dalam sejam suku ke kita orang naik. Sebab kita orang daripada Sentul ke Putrajaya. So dia macam hujung ke hujung. Ramai rupanya. Nampak sangat tak tahu. First time. Kita orang dah pun sampai dekat KLIA 1. Sekarang order Grab nak pergi ke Malvern Peak. Tapi tak adalah jauh sangat pun kan sebenarnya. Kalau kita orang tengok 13 minit je tapi RM30. Apa? Kita orang dekat pintu 3 untuk tunggu Grab. Kau lah record apa dekat tadi? Oh. Kau kena cakap sendiri. Sekarang ni saya tak nangis lagi. Tak sedih lagi. Kami hati tisu. Yaduh, hati anak ketiga. Kita dah nampak Malvern Peak kat sana. Dah sampai. Nampak tu, selamat menunaikan ibadah haji. Kat tu Malvern Peak. So jom kita pergi cari diorang. Wah, berkelah. Hajar. Selesai apa punya. Wah. Ni cowok dia. Ni hari ni ada kelas tak? Yalah dia nak yang ambil tinggal di dalam store kan lama-lama. Iya. Oh ya. Siapa? Panas ni. Sedap. Dia lembut je. Goreng panas-panas terus.
Dia buat kat situ dia ni. Ya. Kau yang cakap. Itulah. Oi, betul-betul hajah. Gelang belum dipakai. Gelang mana gelang? Gelang. Pakailah. Oh, macam gelang Ali je. Gelang Ali. Allah macam Ali gelang. Malaysia. Masya-Allah ukhti. Masya-Allah ukhti. Soleha tak? Oh. Itulah function pakai gelang ni. Takut apa-apa. Macam pasport IC kita nak. Faham? Kalau jadi apa-apa, seorang boleh tahu. Orang boleh tahu dia nak cari kat mana. What's in my bag? Haji Aku Umi. buat unboxing je. Kau ni sibuk lah. Mengacau konten kita. Unboxing dekat beg jemaah haji. Dapat apa? Dia ada nama, boleh letak nombor KT. KT apa? Adalah kod nombor-nombor diorang. Okay, dekat zip ni. Ada buku. Maqasid Haji, Hikmah di Sebalik Persyariatan. Jadi bila dekat haji tu jangan lara jangan lara. Baca buku ni, baca buku. Lepas tu ni untuk relief kalau pening-pening. Ni kalau pening-pening dia bagi. Lepas tu ada tali ni untuk memanjangkan lagi kot. Dah tak ada apa dah. Itu saja. Mama, apa perasaan Mama nak pergi haji ni? Mama sedih ke? Mama happy ke? Bercampur bau, sedih dan happy. Sebab ni kan panggilan daripada Allah. Sedih lah, kita tak sangka kan. Kita yang banyak dosa macam ni kan. Allah panggil kita. Janganlah nanti nangis. Betul. Macam Kalau tu. bergenang air mata aku. Ya. Pada umur Mama 50 lebih dah panggil pergi haji. Ya, kira cepat lah. rezeki. Ada orang sampai 70, umur 70 baru pergi. Dah tua-tua baru dapat giliran. Macam Mama dia masih kuat kakinya. Ini kan panggilan daripada Allah. Abang macam orang gangster. Sebab abang pakai gelang tu. Tak. Guys, tengok Mak Ngah datang bawa troli. Mak Ngah nak berkelah sini ke bawa troli? Weh, bawa satu karton terus. Apa dia? Princess datang. Along bawa princess long. Dari sana sampai ke sini. Bawa Ingatkan kau dokong. bawa ni. Ingatkan Along dokong nenek. Princess ketibaan princess. Permaisuri. Pertama, tuan-puan Agak ramai. menempuh proses-proses yang akan dijalankan. Tuan-puan boleh mendapatkan perkhidmatan PH di PH Sepang Lili. seperti Ya, Lili. Kedua, penantaran tijari dan mengundang tuan-puan untuk membuat jadi kaunter kelengkapan sudah turun untuk di sebelah kanan kertas ada kaunter kelengkapan ada pintu depan. Jadi dia memiliki kosong satu duduk boleh beratur dengan untuk jadi barang-barang yang disediakan adalah Wow, nasi lemak. Nasi lemak. Shimak, saya nak buka ni. Guys, saya jadi cameraman untuk konten Abah. Oi, ini macam nak bagi medal je ni. Dok Yun pun datang juga daripada Negeri Sembilan. Nenek memang kat rumah Mak Ngah. Okeylah kita. Lili. Ya Li, ya Lili. Ya Lili, nana. Hoi, dah rasmi ya.
Ya, aku nak. Mata dah merah dah strong. Kau dah nangis kan? Kita doakan Syira dan Mia berjaya. Amin. Mati doa supaya dia orang selamat bermudah. Kan dia selalu selamat, dimudahkan. Boring-boring. Tengok mata aku sangat-sangat kesedihannya. Tapi hari ni kita mesti lalui juga. So macam itulah saya sedih. Aku nak cakap pun nak nangis juga. Nak cerita pun nak nangis lagi. So korang kalau tengok vlog ni, korang jangan nangis sama-sama. Faham diorang pergi buat benda baik, tapi at the same time sedang kita akan sedih juga. Hari ni 23 hari bulan 4, diorang akan pergi sampai 9 hari bulan 6. So sangat-sangat lama, 48 hari. That's why lah kami sangat-sangat sedih. Dengan kata-kata abah lagi kan, time makan hari tu. So sebab tu ada macam lagi sedih. And then tengok semua orang macam semua orang peluk, semua orang sedih. Kan apa perasaan kau? Tak mampu nak kata-kata. Kejap lagi balik juga. Tu ada Ayate, ada pakcik, manga, yanga, nenek pun ada sekali.
So ni assistant saya. Menjadi cameraman, menjadi tour guide, semua dia. Nangis. Apa tak apa makna? Take care. Jaga diri. Jangan keluar malam. Take care. Ni abah tak ada ni. Apa-apa betul. Terima kasih banyak. Tolong kita tengok kan. Dah lama duduk dengan dia orang dah. Terima kasih Cik Ida. Elok-elok ya. Apa-apa, beritahu lah. Beritahu Cik Ida lah. Jangan. Barang Damian yang lupa. Diorang semua baik. Kepada jemaah yang terbang terus bawa surat penerbangan. Pakcik nak balik Sambung Rempit kat Sentul. Je driver tak gerak, saya tak gerak. Kalau nak, Bye. Kalau lambat nak gerak, Ayati lambat gerak lah. Bye. Bye guys. Dengan tuan-tuan dan rakan-rakan haji anda sekalian. Okey, baiklah. Jom. Bye. Bye nenek. So kalau korang yang tengok video ni pun korang doakanlah parentsnya and semua jemaah haji selamat pergi dan selamat balik and dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, diorang sihat kat sana, diorang kuat kaki, berjalan apa semua. Okey. Aku cakap dia pun aku sedih ni. Apa ayat bapak kau yang buat orang? Ush. Oh my god. Okey. Umi dengan Abah memang pergi 2 orang tapi belum tentu dua-dua balik macam tu. Kata panggilan Tuhan ni ada 2 je. Dia panggil pergi, dia panggil balik. Itu ayat yang sangat-sangat sedih. Tadi peluk Cik Ida. Cik Ida tu jirannya. Walaupun dia kata macam hati-hati, Umi dengan Abah tak ada ni lah. Umi Abah tak ada ni pun sedih juga. So korang yang tengok ni, korang doakan yang baik-baik je lah untuk diorang. And untuk semua jemaah haji tahun ni ke, tahun depan ke, semualah. Semua muslim-muslimat yang Tuhan panggil diorang untuk menunaikan haji, menunaikan umrah semua. Kalau doakan diorang selamat pergi dan balik. Macam mana aku nak jadi canvas ni? Sekejap aku nak jadi canvas. Mata bengkak pula, mata sembab. Sekarang kita nak balik KLIA semula. Diorang pun dah masuk semua kan. Diorang dah check in semua. So kita orang pun bergerak balik. Padahal tadi tak salam lagi, tak peluk lagi, apa pun dah nangis dah. Sebab Baru bangun. baru bangun. Baru berdiri. Baru berdiri dah nangis lah. Sebab tengok orang lain kan. Perasaan tu dah lama dipendam. And kalau boleh hari ni pun tak nak ada hari ni kalau boleh. Apa dia? Apa yang membuatkan kau nangis? Semua orang yang aku salam kan, semua orang cakap jaga Mia tau. Jadi Ya kawan ke? Mia tu makan Mia. Aku tu kejap. Alamak. Sumpah. Aku nak nangis. Dia cakap macam tu sedihnya. Mak kau. Temankan Mia jadi kawan Mia. Aku cakap InsyaAllah. Aku tak sangka mak aku pesan tu dekat kau. Nenek kau apa tau? Ya ke? Nenek aku cakap apa? Nenek kau makcik kau. Kau Ya. cakap temankan Mia. Sian Mia ni. You will- Hai bunda. Even tadi pakcik aku dia kata nanti kalau ada apa-apa call pakcik tau, cakap macam tu. Call pakcik tau, cakap macam tu. Teman aku kata kalau ada apa-apa nanti datang rumah Mak Ngah macam tu. Nak nangis. Nak nangis. Tapi kalau aku jadi kau pun aku tengok keadaan tu pun aku akan nangis gak. Korang jangan lupa like, comment, share and subscribe. Korang yang tengok ni jangan lupa doakan diorang semua, okay? Bye. Kita jumpa di next vlog.